Jom kita lihat dengan lebih dekat profil korporat pejabat pendidikan daerah SIG atau lebih dikenali sebagai PPD SIG. Kita akan kupas apa sebenarnya misi mereka, pencapaian yang dah dikecapi dan siapa sebenarnya tenaga penggerak di sebalik kejayaan pendidikan di daerah ni. Baiklah, untuk permulaan, mari kita fahami dulu skop dan tujuan operasi PPD SIG. Sebab di sebalik setiap nombor dan data yang kita akan tengok nanti, ada kisah tentang dedikasi dan juga kemajuan. Inilah dia, PPD SIG. Sebagai badan pentadbir rasmi untuk pendidikan di daerah SIG, tanggungjawab kami besar, iaitu untuk memupuk generasi akan datang. Misi kami pun jelas, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Tengok nombor ni. 11,848. Inilah angka yang menjadi nadi operasi kami setiap hari. Sejumlah inilah pelajar yang kami berkhidmat dengan penuh bangga di seluruh daerah. Soalannya, apa yang diperlukan untuk uruskan pendidikan satu daerah? Jawapannya mudah. Ia bermula dengan pasukan yang berdedikasi dan juga berstruktur. Sebabnya, di sebalik setiap pelajar yang berjaya itu, ada satu rangkaian sokongan yang sangat mantap. Sekarang, jom kita kenal pula dengan orang-orang hebat di sebalik tabir. Merekalah tulang belakang yang memastikan setiap perancangan pendidikan kita berjalan dengan lancar. Ya, pejabat kami ni digerakkan oleh satu pasukan yang terdiri daripada 86 orang profesional yang sangat berdedikasi. Masing-masing ada kepakaran dan komitmen yang memang tak boleh dinafikan, sangat tinggi. Yang menariknya kat sini ialah struktur pasukan kami. Anda boleh nampak, ia hampir seimbang. Ada 45 orang dalam bahagian pengurusan dan 41 orang lagi dalam bahagian sokongan. Keseimbangan inilah yang sebenarnya memastikan operasi kita efisien dan semua sekolah di bawah jagaan kami mendapat sokongan yang menyeluruh. Jadi, di manakah pelajar-pelajar kita ni semua menimba ilmu dan membesar? Jom kita tinjau sekejap landscape pendidikan yang PPD SIG uruskan. Kami menyilir satu rangkaian yang terdiri daripada 33 buah sekolah. Setiap satu sekolah ni, percayalah, memainkan peranan yang sangat penting dalam komuniti setempat mereka. Daripada 33 sekolah tu, 23 daripadanya adalah sekolah rendah dan baki 10 lagi adalah sekolah menengah. Portfolio kami ni pelbagai, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah agama. Kepelbagaian inilah yang bantu kami penuhi keperluan unik setiap pelajar, tak kira di peringkat mana pun mereka berada. Dan disebabkan rangkaian kami yang luas ni, kami boleh sediakan pendidikan berkualiti di 17 lokasi bandar dan 16 lokasi luar bandar. Jadi, kami boleh pastikan tiada siapa pun yang akan ketinggalan. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting. Macam mana kita nak ukur kejayaan kita? Biar keputusan yang berbicara. Analisis keputusan SPM untuk tahun 2024 ni menceritakan satu kisah peningkatan yang sangat-sangat membanggakan. Ini bukan sekadar nombor tau, tapi bukti usaha gigih pelajar, guru-guru yang berdedikasi dan sokongan padu dari seluruh komuniti. Cuba anda lihat teran yang menakjubkannya. Ratusan layak sijil SPM kita nampak peningkatan yang konsisten melonjak dari 83.62% pada 2019 terus naik hingga ke paras tertinggi yang baru iaitu 96.41% pada tahun 2024. Ini satu pencapaian yang sangat-sangat besar untuk daerah SIG. Peningkatan ni bukan setakat pada peratus layak sijil je. Grade purata daerah kita pun menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Dari 5.33 pada tahun 2019, kita berjaya turunkannya kepada 4.77 pada 2024. Ingat ya, untuk grade purata ni, lagi rendah nombornya, lagi baik prestasinya. Tapi kan kejayaan akademik macam ni tak datang bergolek. Di sebalik semua ni, ada asas takbir urus yang cemerlang. Accountability dan ketelusan, itulah kunci untuk kita kekalkan momentum ni. Komitmen kami pada standard yang tertinggi ni terbukti melalui penarafan audit akaun sekolah yang konsisten. Kalau kita tengok data 4 tahun ni, ia menunjukkan prestasi pengurusan kewangan yang stabil dan sangat bertanggungjawab. Kalau kita tengok untuk tahun audit yang terkini, 12 buah sekolah dah capai penarafan cemerlang dan 11 lagi dinilai sebagai baik. Maksudnya, lebih 2/3 sekolah kita mencapai tahap integriti kewangan yang terpuji. Ini bukti yang jelas tentang komitmen kami. Jadi, bila kita tengok semua angka-angka ni, apa yang ia beritahu kita tentang masa depan? Apa hala tuju kita selepas ni? Ringkasnya, data-data ni mengesahkan 3 kekuatan utama kita. Pertama, kecemerlangan akademik yang memecah rekod. Kedua, peningkatan prestasi yang konsisten dari tahun ke tahun. Dan ketiga, tadbir urus keuangan yang sangat kukuh.
Pada akhirnya, semua data dan pencapaian ini kembali kepada satu misi teras untuk memperkasakan setiap seorang pelajar demi masa depan mereka yang lebih cerah. Inilah iltizam kami di PPDSIG. Dan inilah persoalan yang akan memandu langkah kami ke hadapan. Macam mana kita nak terus bina atas kejayaan yang dah ada ni untuk cipta penanda aras yang baru dalam dunia pendidikan sambil kami terus berkhidmat untuk komuniti di daerah SIG.